Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam hari raya korban ni, mungkin ada yang korban macam ni, kita daripada sinilah korban kambing, kita packing macam ni. Jadi orang tak kisahlah pakai plastik, pakai apa. Jadi kalau tak nak bau, antara tipsnya insya-Allah akan hilang bau 90% hingga 95%. Tepung, tak kisah tepung dia nama apa. Okey. Sebut kari, ayam, daging, atau kalau tak ada ikan pun boleh. Kalau nak sedap sikit ni, sikit je. Kemudian kalau yang suka pedas ni, masukkan ni barang ni dalam satu bekas, campur dengan ni, gaul-gaul, bagi air sikit je, jangan cair sangat. Biar pekat-pekat, gaul, biarkan selama 30 minit. Okey, dah gaul tadi bahan dia, tepung, kari, nak campur biryani sikit je. Kalau siapa suka pedas, sebut cili pedas sikit. Gaul, letak air tu tadi, gaul. Lepas tu peram 30 minit. Kemudian dah 30 minit tadi basuh dan masak. Tak kisahlah masak apa pun, masak sup, masak kari ke, masak goreng ke, bakar ke apa, insya-Allah tak akan bau. Umpama orang cakap, ni kambing ke daging lembu, orang dah tak boleh beza kalau kita cara perap guna ni. Video dia saya dah kongsikan tahun lepas, dah setahun lebih. Boleh tengok di Hidayat Syafiq 88. Saya yang itu dah berpuluh ribu orang tengok, tak silap saya. Kita campurkan ni, kemudian perap 30 minit, kemudian basuh bersih-bersih, kemudian dah boleh masak apa. Insya-Allah tak akan berbau, insya-Allah tak akan hamis apa semua. Itu saja pesanan daripada